Doktor cakap air gas bahaya, semua boleh insaf. Tapi bila orang tegur pasal duit, terus pekakkan telinga. Kenapa Peguam kata semua benda kena tulis hitam putih sebab ramai suka janji manis depan-depan. Tapi bila bab kewangan, hilang disiplin tu. 100 orang konsultan dah jerit jangan pinjam duit nak melabur kecuali rumah. Tapi masih ada yang rasa diri Iron Man. Hello? Bila 100 pakar cakap benda sama, itu bukan nasihat. Itu amaran. Tapi kita ni kan, suka sangat langgar. Satu je pelik, bila bab duit, semua jadi degil. Macam nasihat tu angin lalu. Tapi bila sale 90%, semua patuh pula. Pinjam duit nak melabur tu nampak macam power move. Tapi sebenarnya, itu shortcut ke drama hidup. Jangan cari pasal. Benda paling senang, dengar. Tapi itulah, benda paling ramai orang malas nak buat. Padahal satu nasihat je boleh ubah hidup. Kalau nak mula simpan emas, jangan redah sorang-sorang. Jom dengan Public Gold. Aku guide pelan-pelan, no pressure.